kita masak ikan masak kicap. Ikan masak kicap cara saya simple. Saya suka letak bawang dengan bawang putih je. Bawang putih ni kasih lebih. Kacau. Lepas tu kita letakkan air. Air sikit. Macam biasa kita masuk serbuk ayam. Garam sikit. Ajinomoto dengan asam jawa. Sikit dia masam. Lagi sedap. Lepas tu kita tuangkan kicap lemak. Kicap lemak manis. Berabung. Saya telak. Ini masak kicap paling simple, paling senang. Tak payah nak merepotkan banyak bahan, tapi sedap. Lepas tu kita letak sos cili Thai tau. Letak sikit. Sedap ni. Agak-agak. Okey. Lepas tu kita masukkan ikan yang dah digoreng. Dekat sebelah ni goreng ikan. Kita masuk je. Masak macam ni pun dah sedap makan. Wah, kita dah mendidih kan. Kita masukkan sikit sayur kacuk tau. Sayur. Lepas tu kita biarkan sekejap. Okey, dah siap. Mana yang suka masak simple-simple dan ringkas kan, boleh buat macam ni. Tak payah susah-susah nak masak sayur lagi. Campur je dalam ni. Selamat mencuba kawan-kawan.